Di manakah akal fikiran? Tambah-tambah lagi bulan Ramadan, di manakah anda meletakkan kesabaran? Hai, Assalamualaikum. Saya percaya anda semua tahu apa yang berlaku baru-baru ini. Yang pertama, seorang dewasa yang maha bijaksana approach seorang pelajar bawa kereta. Okeylah, bawa kereta tak ada lesen, salah. Tapi you mengambil tindakan mendatangkan kecederaan retak hidung budak tersebut. Itu kesalahan jenayah. Di manakah akal fikiran? Tambah-tambah lagi bulan Ramadan, di manakah anda meletakkan kesabaran? Dan kemudiannya semalam berlaku pula satu kes di mana seorang dewasa juga melakukan perbuatan mendatangkan kecederaan, lempang pula orang bukan Islam yang sedang makan. Sukati dia lah nak makan kat mana. Kenapa you pergi minta IC dia dan kemudian melakukan tindakan menghukum sesuka hati? Macam mana Islam mengajar kita menghormati satu sama lain, mengajar kita sabar. Apa yang anda berdua ini tunjukkan kepada masyarakat adalah, wow, undang-undang itu di tangan anda sendiri. You can just hurt anybody that you want just because you are angry. Kenapa perkara ini jadi? Sebab kesalahan mendatangkan kecederaan. Lempang pakai tangan, tendang pakai kaki. Ini semua jatuh di bawah Seksyen 323 Kanun Kesiasaan yang memperuntukkan hukuman maksimum penjara 1 tahun atau didenda maksimum 2,000. Maka kebiasaannya akan diberikan denda. So orang tak ada ketakutan, tak ada rasa takut untuk melakukan kesalahan tersebut. Alah, denda je, you know. Paling-paling pun penjara je 3-4 hari ataupun sebulan je. Elemen of fear itu tidak ada menyebabkan orang berbuat demikian. Okey, untuk individu yang pukul pelajar sampai hidungnya retak itu, siasatan dibuat oleh pihak polis di bawah Seksyen 325 Kanun Kesiasaan. Ada yang tanya kenapa reman 1 hari je? Kenapa lepas reman tu terus bebas je, tak sambung reman? Untuk anda yang tak faham, reman ni untuk siasatan. Kalau polis dah dapat semua benda yang dia nak, tak payahlah tahan orang tu lagi. Hak individu itu perlu dijaga juga walaupun dia adalah suspek. Jadi 325 ini mestilah kena tunggu laporan perubatan. Laporan perubatan tak memerlukan suspek itu berada di balai polis. Kalau 3 bulan tak siap, takkanlah you nak reman dah 3 bulan. Tak logik kan? Jadi bila pihak polis dah rakam percakapan dia, dah rakam percakapan pelajar tadi, dah ambil gambar, dah cukup siasatannya, maka dirilis individu yang dikatakan mendatangkan kecederaan retak hidung tadi. Jadi hukuman di bawah Seksyen 325 Kanun Kesiasaan adalah wajib penjara boleh sampai 7 tahun dan shall be punished dengan denda juga. Maka kenapa you mensia-siakan hidup you? Allah, bulan Ramadan ni sabarlah sikit. Tak Ramadan ke you tak boleh ke simpan kemarahan tu? Jangan membuat tindakan melulu tak pasal-pasal. You punya nama dah ada rekod jenayah. Kenapa buat macam tu? Fikir panjang. Okey? Yang bukan Muslim makan kena lempang tu lagi kesian. Astaghfirullahalazim. Korang ni memang akalmu di mana? Taklah dik. Semoga kita semua ini diberikan kesabaran yang berganda-ganda. Kita diberikan akal. Kita boleh fikir dengan panjang sebelum membuat sebarang tindakan yang akhirnya mungkin memusnahkan hidup dan masa depan. Alright? Untuk anda yang lain, jaga diri anda. Channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.